Untuk board ni aku guna hollow board yang terbuang, yang dah tak pakai dah tu. Untuk huruf pula aku gunakan seletip putih yang aku beli dekat kedai alat tulis. Okay, so kita pakai spray cat yang tidak salah kan. Kau pakai brand apa pun nak bagi aku lebih kurang lah. Aku pilih warna hijau sebab aku nak kata losong dan bunga kan. Pokok-pokok tumbuhan kan hijau, so akan hijau. Okay guys, kita dah siap. Kita dah siap spray dah. So sekarang ni kita bagi dia kering dulu, kemudian baru kita kopek cabutkan seletip tu tadi. Untuk cabut seletip putih tu tadi, aku guna ni. Ini pisau potong sayur yang biasa kita gunakan dekat dapur tu. Okay guys, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Kita nak gantung, pasang signboard baru yang kita buat tadi tu. Jom. Macam guys, kan dah cantik.